Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan bincangkan tajuk ni. Okey, nombor 1. Berapakah bilangan nombor 3 digit yang dapat dibentuk daripada digit-digit 0, 1, 3, 5, 6 dan 8 dengan keadaan ulangan digit tidak dibenarkan? Okey, tak ada pengulangan digit tak? Okey, tiada pengulangan digit. Nombor itu tidak boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, 2 syarat. Tiada pengulangan digit dan nombor tersebut kena bahagi tepat dengan 5. Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, so kalau dia nak nombor 3 digit. Okey, nombor 3 digit daripada 0, 1, 3, 5, 6, 8. Daripada berapa ni? 6 digit. 3 daripada 6. Nak bina 3 kan? Lepas tu daripada 6 digit, kita nak pilih nak ambil nombor berapa. Okey, 310 ke, okey, berapa? 385 ke macam tu. So, nombor tersebut tak boleh berulang, digit yang tak boleh berulang dan dibahagi tepat dengan 5. Okey, macam mana nombor yang dibahagi tepat dengan 5 ni? Nombor yang macam mana nombor yang dibahagi tepat dengan 5? 0 dengan 5. Okey, belakang dia tu digit 0 dengan 5 sahaja. Okey, sebab kalau sifir 5 kan, sifir 5, 5, 10, 15, 20. Okey, so belakang ni hanya nombor 0 atau 5 sahajalah. Okey, so dekat sini kalau dekat belakang ni, kalau kat belakang ni, 2P1 lah kan. 2P1. Yang kat belakang ni 2P1. Okey, lagi 2 tu. Lagi 2 dia nak bilangan nombor 3 digit. So kalau lagi 2 tu kita tinggal lagi. Yang depan. Okey, kalau nak 3 digit, kita tak boleh sekaligus tau. Tak boleh sekaligus. Sebab kita ada nombor 0 kat sini. Katakanlah kita nak ambil sini 6 kan. Dah ambil 1 kat sini. Dah ambil 5 ke. Okey, kalau dah ambil 5. Contoh dah ambil 5. So tinggal lagi 5 digit. Dah ambil 5. Tinggal 0, 1, 3, 6, 8. Tinggal lagi 5 digit. So tak boleh nak assume 5P2. Tak boleh. Daripada 5 digit tu nak ambil 2 lagi. Tak boleh. Sebab apa? Mungkin dia ambil 0 ke. Dia ambil 0 dengan 3. Contoh 0 dengan 3. Lepas tu 0 tu dia letak kat depan. Tak boleh lah. Tak jadi nombor 3 digit. Tak boleh. Tak jadi nombor 3 digit. So tak boleh assume 5P2. Tak boleh. Okay. So nak buat macam mana? Kita go through satu-satu tempat tu lah. Go satu-satu tempat. Okay. So kalau yang tempat pertama ni dia tak boleh nilai 0 lah. 0 tak boleh letak kat situ. 0 tak boleh. So dia hanya boleh 1, 3, 5, 6 dengan 8. 5 lah kan. Ada 5 nak ambil 1. Tapi 5 tu tak boleh dah lah. Katakan 5 dah pilih kat sini. Katakanlah 5 tu kita dah pilih kat sini kan. Sini kita ambil 0, 5. Okey, 5 kita dah pilih. Okey, so tak boleh ambil 5 kat situ. Tinggalnya P. Nak ambil 1 je. Tinggal 4 lah kan. Nak ambil 1 je. 4P1. Okey, lepas tu yang tengah ni pula. Tengah ni boleh 0 lah. Boleh 0. 5 katakan dah ambil kat belakang lah kan. 5 dah ambil kat belakang. Lepas tu tinggalnya sini boleh 1, 3, 5, 6, 8. Tapi 5 tu dah ambil kat belakang kan. Tinggal lagi 4. Tinggal lagi 4. Gila termasuk 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5, okey. Lepas tu satu nombor dah letak kat depan. So dia tinggal lagi
Tinggal lagi 4. Boleh lah. Tinggal lagi 4. Okey, 4. 4 pi 1. 4 pi 1. Sekejap. Kejap. Saya buat 2 Saya buat 2. Okey, 1 berakhir dengan 0, 1 berakhir dengan 5. 1 berakhir dengan 0, 1 berakhir dengan 5. Kalau berakhir dengan 0 kat sini, 0 tak boleh kan? Okey, kalau 0 tak boleh, terus je lah. Okey, yang ni boleh terus kepada 5 pi 2. 1 pi 1. Fix 1 tak apa. Fix 0 je terus. Fix 0. 5 pi 2. Aku tekan je sini dapat berapa? 5 pi 2. 20. 20. 20. Lepas tu kalau 1, kalau 5 kat sini. 4 pi 1. Dan saya pun blur juga petang-petang ni. Kalau ada idea boleh beritahu. 5, 6, 8. 4 pi 1 berapa 4 pi 1? 4. 4 pi 1, 4. 4 dapat 16, 16 darab 2, Ikut. 32. Uh, 32. Ya? idea saya sebab kat sini ada 5 huruf. 1 tu dah pilih dah. Kosong. Jadi 5 untuk garisan 1 tu dia automatik 4 pi 1. 4 pi 1 atau 4 pi 2. Sebab kosong dah digunakan. Untuk yang mana yang bawah ni? Yang atas. Yang atas. Okey. Semula? Okey, awak buat. Sebab kosong digunakan jadi 4 pi 2. 4 pi 2. Kosong dah digunakan. Okey, kosong tak boleh. Depan 4 pi 2. 4. Sekejap. Kenapa pilih 4? Sebab ada 5 nombor. Okey, sekejap. Okey, sini 0 dengan 5 kan. So, awak buat 2 pi 1 lah. Okey, lepas tu yang depan ni 4 pi 2. 4. Tinggal 4 pi 2 je. Macam tu. 2 ni. Depan
depan. Okay. Depan jadi 4, 4P1. 4P1. Okay. Ada 6, tinggal 4. Okay, lepas tu tengah. Uh, tiga P1. 3P1. Kenapa awak pilih 3? Dah ambil dah kat depan. Sebab dah letak kat depan. Ini untuk yang yang kosong kat belakang lah kan? 05. 05. Okay. So 3P1. Betul 3P1. Sekejap. 0 dengan 5 dah hilang. So tinggalnya 1, 3, 6 dengan 8 je kat sini. Empat P1. Sebab 5 dah ambil kat sana. Kosong pun tak boleh. Oh memang 4P1 lah. Kosong. Okay, lepas tu sekejap. Okay, betul dah. 2P1. 4P1. Sini ada 1, 3, 6, 8 sahaja. Okay, 5. Okay, yang tengah ni dia akan jadi 3. 3P1. Nampak tak? Okay, betul juga ni. Yang ni betul. Okay. Cara awak ni betul. Cuma di atas konsep lah pemahaman tu. Darab 3P1 sebab 3 tu sebab dia dah pilih kat tepi-tepi tu. Okay, tinggal 3P1. Okay, tapi tak siap lagi kan? Ada lagi satu. Kalau dipilih kalau 5 duduk kat depan. Kalau 5 kat depan pula. Okey, betul. Okey. Lima dekat depan, so 0 kat belakang. Okey, jap. Okey, 5 dekat depan. So, dia akan jadi 4P1. 1P1 juga kan? 1P1. Macam mana yang satu lagi? Kalau 5 duduk kat depan. Sebab dia tak boleh ada kosong kat depan. Tak boleh ada kosong kat depan. Okey. So, dia fix lah 1P1. Lepas tu? Saya tak. Faham. Okey, lepas tu yang belakang ni. Kalau 5 kat depan, sini confirm kosong. So, 1P1 juga. Okey. Tu lebih kat sini ada lagi 4P1.
P2 lah. P1. Satu, tiga. Tak apa. Kak Ivy dulu. Buat B dulu. Buat B dululah. Nanti dia main idea sekejap lagi. Bilangan segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah oktagon. Bilangan segitiga. Oktagon. So, oktagon ada 8 bucu. Cari bilangan segitiga. Maksudnya dalam oktagon ada 8 bucu. So, nak bentukkan segitiga. Segitiga ada 3 bucu je. Jadi boleh berapa bentuk segitiga tu kan? Nak pusing-pusing. Okay, kalau oktagon. Jap. Oktagon. Okay, oktagon contoh. Ni oktagon. So, nak bentukkan segitiga tu maksudnya macam ni lah. Okay, 1, 2. Okay, lepas tu dia nak berapa? Dia nak dalam segi 8 ada berapa segitiga? Boleh nak sambung ke sini pun boleh. Lagi mungkin sini dengan sini. Sini. Okay, so banyak padanan segitiga yang kita boleh buat. Kita bina dengan per penjuru. Okay, kita berapa segitiga yang kita boleh buat. Okay, dia kan total 8 bucu. Lepas tu nak segitiga ada 3 je kan. Cuma kita nak pilih lah bucu mana. Untuk bentukkan satu segitiga, bucu mana yang dipilih. Okay, yang ni senang. 8 P3. 8 P3 je. Okay. So, kira dapat 336. 336. Betul. 336. Okay, nombor 2. Okey, suatu kod 4 huruf. Okey, kod yang 4 huruf dibentuk menggunakan semua huruf perkataan cemerlang tanpa pengulangan huruf. Okey, nak ambil 4 huruf tanpa ada pengulangan huruf. Okey, cari bilangan cara kod yang dapat dibentuk. Cari bilangan cara kod yang dapat dibentuk jika susunan bermula dan berakhir dengan huruf konsonan. 4. Okey, 4 lepas tu depan dengan belakang konsonan. Okey, konsonan kita ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semua berbeza. 6 lah. Okey, so sini 6 P1. Okey, lepas tu belakang ni 5 P1. Buat satu-satu tak apa. 6 P1. So bila dah pilih situ, kat belakang tinggal 5 P1. Macam tu. Okey. Okey, ataupun boleh ambil dua tempat tu kira sekaligus pun tak apa. Dua tempat tu buat 6P2 terus pun boleh. Okey, 6P1 darat dengan 5P1 ataupun darat 6P2 terus. Okey, yang kat tengah ni pula tinggal lagi huruf. Tak nak yang sama kan? So ada lagi apa ni? CEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dah tolak 2. 6. 6 P2. 6 kau jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dah tolak 2. 7 lah. 7. Tapi tak nak ada yang sama. 7 P2. Betul lah. 7 P2 tanpa pengulangan huruf. 7 P2 kat sini. Okay, cuba kira jap berapa? 6 P1, 6. Okay, 1260. Betul? 1260. Ataupun 7P2 je. Okay, 1260 juga. So, mana-mana je lah. Yang ni, okay, untuk yang ni, pasal pengulangan huruf tu, sebab kan dia dah bagi kan, dalam soalan tu cemerlang. I1, anggap I1, I2 lah. Dia huruf yang berbeza. Dalam soalan tu I1, I2 lah. Anggap macam tu. So, kita nak buat perkataan kod tu kan. Dia bukannya maksudnya I1 tu buat 2 kali ke, huruf C tu ada 2 kali huruf C ke, macam tu. Dia tak nak yang C 2 kali ke, huruf I1, I yang pertama tu ada 2 kali ke atau 3 kali ke. Dia tak nak pengulangan huruf tu. Tapi boleh je nak guna I yang atas tu, I1 dengan I2 masuk dalam sekali. Boleh, yang tu tak ada masalah. Dia anggap berbeza lah yang tu. Okay, boleh. Okey, B. Bermula vokal, berakhir konsonan. Vokal ada 1, 2, 3. So, 3P1. Konsonan akhir ada P6. Okey, 6P1. So, tengah ni 7 lah. 7P2. Oh, okey. Betul lah 7P2. Betul.
756. 3 darab 7 pi 2 darab 6. Okay. Okay, next. Nombor 3. Okay, boleh buat dulu. Lima P5. 5 pi 5. Oh, senang yang ni. Okey. Terdapat 2 buah buku rujukan kimia dan 3 buah buku rujukan fizik. 2 kimia, 3 fizik. So, cara berlainan nak susun dalam satu baris. Tiada syarat 5 buku. Semua nak ambil 5 pi 5 lah ataupun 5 faktorial. 5 faktorial dapat 120. Dua markah tunjuklah. Tunjuk 5 pi 5 atau 5 faktorial tu pun dah 120 tu. Baru dapat 2 markah. Okey, semua buku rujukan disusun fizik. Okey. Kita sekarang ni 5 lah. Nak ambil 5 buku. Lepas tu fizik dia bersebelahan. So kalau bersebelahan dia tak tahu lagi lah kan fizik tu. Semua buku fizik. Fizik ada 3. So 3 tu dia boleh jadi first. Dia boleh jadi duduk macam ni ataupun dia boleh jadi dia terpisah. Fizik duduk sekali tapi dia tengah-tengah kimia ataupun mungkin dia duduk kat belakang ke. Mungkin dia duduk belakang. Okey. Untuk buku fizik tu katakanlah buku fizik tu buku fizik 1, buku fizik 2, buku fizik 3. So 3 fizik ni dia tak kisahlah yang mana duduk depan. Fizik 3 ke depan ke. Kan dia ada fizik 1, fizik 2, fizik 3 kan. Okey, 1 dia susun macam ni. Satu grup tu sini ke kan. Itu 1. Lepas tu dalam yang 3 ni kita tak pasti pula. Yang pertama ni fizik 1 ke, fizik 2 ke, fizik 3. Dalam grup ni kan. Okey. Untuk yang dalam tu, ni kan. Okey, ni kita panggil 3 faktorial lah. 3 pi 3. Dalam tu adalah 3 pi 3.
Sebab cara susun fizik 1, fizik 2, fizik 3 tu pula. Untuk yang dalam tu. Okey, untuk yang dekat luar, untuk yang dekat luar tu kita anggap dia satu grup lah. Kita anggap dia satu grup. Lepas tu kita ada kimia 1, kimia 2 contoh. So nak susun lah kan? Nak susun kimia 1 kat sini ke, fizik, lepas tu kimia 2 kat sini ke, ataupun kimia 2 kat depan ke, fizik, kimia 1 kat belakang, ataupun kimia 1, kimia 2 sini, fizik kat belakang. Okey, so anggap dia 3 tempat je lah. Anggap dia 3 tempat je. 1, 2, 3. Anggap dia 3 tempat sahaja. Okey, nak susun macam mana? Okey. 3 tempat saja kan. So dekat situ 3P3 jugalah. Okey, 3P3 tu yang luaran dia nak susun. Lepas tu yang dalam dia buku fizik tu nak susun. Fizik 1, fizik 2, fizik 3 tu 3P3. So 3P3 atau 3 faktorial darab dengan 3P3 juga. Yang luar dia darab dengan yang kat dalam grup tu. Okey, 3P3 darab 3P3 dapat 36. Okey, teruskan nombor 4. Ada soalan boleh tanya. Ini pun 5P5. Apa dia? Nombor ni, 4. Okey, tiada syarat. Encik Abu seorang, isteri seorang, 3 orang anaknya, 3 orang, so 5P5. Ratus 20. Ya, cuba susun anak bongsu di tengah-tengah. Anak bongsu di tengah-tengah barisan. Ada 3 orang anak. Anak bongsu berdiri di tengah-tengah barisan dan berada di antara Encik Abu dengan isterinya. Okey, anak bongsu berdiri di tengah-tengah. 5 orang. Katakanlah ni bongsu.
Encik Abu, dia nak kapit lah kan. Dia nak kapit anak dia ni. Encik Abu dengan isteri. Tapi boleh je Encik Abu kat sini ke. So, sekejap. Encik Abu, anak bongsu tu fix lah. 1P1 dah kat situ. Encik Abu ni lah. Okay, Encik Abu, isteri dia. Okay, so ni kita tak pastilah Encik Abu duduk belah mana, tak kisah. So Encik Abu dengan isteri ni boleh jadi isteri duduk sini. Boleh jadi Encik Abu duduk sini kan. Okay, so awak nak buat 2P1 darab 2P1 pun boleh. Sini 2P1, 2P1 pun boleh juga. Ataupun sekaligus tak apa. Dua ni terus kepada 2P2. Fix lah 2P2 yang tu. Okay, so tinggal lagi. Sini 2P1 kan lagi kan. Dia tak boleh ambil dah. Ambil anak dia lagi 2 orang. 2P1 juga. So ataupun ambil 2P2 terus. Okay. So dalam pengiraan nak ambil macam ni pun boleh. Buat satu-satu tempat. Okay, dapat dapat 4. 2 darab 2, 4. Bukan 2. 2P1. 2P1. 2 lah. Okay. Sekejap. Kalau 2P1. 2P1. Okay. Kalau 2P1 Encik Abu dengan isteri dah 2P1. Sini 1P1 lah. 1P1 lah kat sini. Sebab kita dah pilih kat sana. Okay. Sini assume dah ambil lah kat sana 1P1. Kan? 1P1. Okay. Lepas tu lagi anak dia 2 orang. Okay. So 2P1 anak dia 2 kan. Nak ambil 1 kat sini. So kat belakang tu tinggal 1 je lah lagi. 1P1. Okay. So boleh darab. Akan dapat 4. Okay. Akan dapat 4. Okay, ataupun dalam pengiraan juga boleh kita buat, okay, untuk bongsu tu 1P1. Lepas tu untuk Encik Abu dengan isteri dia, yang ni 2 tempat kan, kita tak tahu Encik Abu dengan isteri dia tu duduk belah mana. Okay, kita boleh buat 2P2 tak apa, 2P2 terus. Lepas tu anak dia 2 orang tu kita tak tahu dia nak duduk mana kan, belah kiri ke belah mana, 2P2 juga. Okay, so kita just darab 1P1 darab 2P2 darab 2P2. 4 juga. Pun boleh juga. 2 cara lah. Boleh? Okay, 5. Puan Raziah ingin susun 7 orang murid perempuan. 7 orang murid perempuan duduk di hadapan. Cari 7 orang tersebut. Nak duduk kan? Okay. Duduk dalam barisan. Okay, so 7P7 je lah. 7 factorial. 5040. P. Aisyah dan Melin dipisahkan oleh 3 orang murid perempuan yang lain. Okey, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, Aisyah dan Melin ni dia duduk terpisah lah. Duduk terpisah oleh 3 orang murid. Oh, kiranya macam contoh Aisyah. Lepas tu murid perempuan 3 orang. Lepas tu baru Melin. Macam ni lah lebih kurang kan.
So dia boleh juga mungkin Aisyah kat tengah ke? Melin. Pasal lagi 2 orang perempuan yang lain tak kenal. Okey, asalkan Aisyah dengan Melin tu terpisah oleh 3 orang perempuan. 3 orang murid perempuan yang lain. Asalkan dia terpisah dengan 3 kan. So kita boleh anggap dia satu grup ni terus. Anggap dia satu grup. Anggap dia satu grup nak duduk mana? Nak duduk dekat first ke? Nak duduk sini ke? Nak duduk kat belakang ke? Okey, Aisyah dengan Melin dia boleh je. Melin kat depan ke? Melin kat depan pun boleh. Aisyah kat belakang pun boleh juga. Okay. Jadi bila Aisyah dengan Melin tu kan tak tahu tempat kat mana. So kita kata 2P2 terus. Untuk Aisyah dengan Melin macam Encik Abu dengan isteri tadilah. Encik Abu dengan isteri tadi. Kita buat 2P2 terus. Melin dengan Aisyah sebab dia tak tahu. Dia boleh jadi duduk depan, dia boleh jadi duduk belakang. Antara dua tu tak tahu lagi. Okay, untuk 3 orang perempuan tadi yang terpisah tu, dia pun tak tahulah. Dia duduk sekali 3 orang tapi tak tahu siapa duduk depan, siapa duduk belakang, siapa duduk tengah di antara 3 orang ni kan. So 3P3 yang ni. Okey, lepas tu yang belakang ni, ni pun tak kisahlah. 2P2. Okey. 2P2, 3P3, 2P2. Okey, ni pun duduk belakang pun boleh. So 2P2 lah. Sekejap. Ni Melin dengan Aisyah. 3 orang murid perempuan. Lepas tu 2 orang lagi. Okey, lepas tu dari segi kedudukan ni kan. Anggap dia satu grup kan. Ini kita nak anggap dia satu grup pula. Okey, nak anggap dia satu grup pula. Satu grup ni dah satu grup. So tinggal lagi 2. Tinggal lagi 2. So kiranya 3 grup kan. 3P3 lagi sekali lah. Sebab 3 grup. Jadi total 48. Satu jam. Untuk 1, 2, 3. 3 grup. P2, 3P3. Oh, okey, terlebih. 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap susun balik. A, P, 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 M. Aisyah Melin. Okey, kita anggap dia satu grup dululah. Aisyah dengan Melin dengan 3 orang ni. Okey, satu grup dulu sebab kita tak tahu di kat mana kan. Okey, so kalau kat sini kalau jadi 3 grup lah kan. Jadi 3 grup. 1, 2, Aisyah
Jadi ada 3 kan? Jadi ada 3. Aisyah dengan Melin. Jadi macam ni je lah. So, kira ada 3 grup lah kan? 3 grup. Ni, 1, 2, ini 1 grup. 1, 2, 1 grup. So, 3 grup. 3P3. Lepas tu cuba kita masuk kat dalam yang 1 grup tu. Kita masuk yang kat dalam 1 grup ni. Dalam ni, Aisyah dengan Melin, dia boleh tertukar tempat. Dia boleh tukar tempat. So, 2P2. Tiga P3, 2P2. Okey. Lepas tu, oh yang ni, untuk yang ni fix lah. Sekejap, nak fix. 3P3 jugalah. 3P3. Macam dia ada, sepatutnya dia ada 5 faktorial. Okay, ada idea lain tu? Sepatutnya ada 5P5. 5P5. Nak ambil yang mana 5P5? Okey, macam ni lah. Ayat dia tu. Aisyah dengan Melin. Ayat dia tak berapa nak tepat lagi. Dia macam Aisyah dengan Melin tu dia terpisah. Dia terpisah tu 3 orang murid perempuan yang lain. Patutnya memang 3 orang ayat dia. Patutnya macam ni lah. Okey. Tapi kalau ikut skema dia macam 3 orang atau lebih. Dia macam kalau 3 orang kan. Macam Melin boleh je duduk sini. Mesti lagi 3 orang. Okey, tak apalah. Saya ke Ivy dulu yang ni. Ke Ivy juga yang ni. Okey. Nombor 6. P8. Okey, tiada syarat dikenakan 8P8. 8 faktorial. 40320. Okay. B, kedua-dua huruf di tengah ialah huruf vokal. Okey, ada 8, 4, 5, 6, 7, 8. Kedua-dua huruf di tengah ialah huruf vokal. Tengah-tengah sini. Vokal ada 3P2. Okey. Yang lain, so dia tak kisahlah kan? Dia tak kisah. Ada lagi 6. 6P. Ada lagi 6. Maksudnya vokal tak lidah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 tolak 2, 6. Betul lah. 6P6 lah. Gitu. 6P6.
3/2 darab 6/6. Tadi dah ambil dah 2, so tinggal 6, 6/6 lah. Okey, nombor 7 masuk kepada gabungan. Soalan macam mana yang gabungan? Hari tu tak berapa sempat nak buat. Okay, rajah 2 menunjukkan 5 titik yang terletak pada garis lurus PQ dan 3 titik terletak pada garis lurus RS. Sebuah segitiga dibentuk dengan menyambungkan mana-mana 3 titik daripada 2 garis lurus. Untuk bentukkan segitiga. Segitiga macam ni ke? Ataupun AB ke? Okey. So tak tahu dua bucu tu dekat garis PQ atau dua bucu dekat garis RS. Kita tak pasti. Okey. Kalau ikut yang ni, A tiada syarat dikenakan. Kalau tiada syarat maksudnya tiada syarat dikenakan kan. So jadi kalau kita pilih PQ. PQ tu kita ambil dua. A dengan B ke. Lepas tu F lah lagi satu kan. Okey, B dengan C ke, dengan G ke. So maksudnya katakanlah PQ tu kita ambil dua. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 pucu. So 5 C2. Yang ni bukan nak susun. Bukan nak susun. 5 C2. So kalau RS tu kena 1 je lah. Nak buat segitiga. So 3 P1. Okey, darab 3 C1. Okay, barulah dapat bentukkan segitiga tu. 5C2 darab C1. Okey, lepas tu kena tambah juga dengan RS tu pilih 2. RS tu pilih 2. So kalau PQ1 kan, 5C1 darab ni 5C1. Yang RS ada 3, 3C1. 3C2. Ambil 2 pula dekat RS. Okey, so pastikan yang dekat bawah ni nilai dia 3 lah. Nilai yang kat bawah tu kita nak segitiga. Bucu kena segitiga. So kena ada 3 lah kat bawah tu. Jumlah kat situ kena 3. Jumlah kat sini. 2, 1. 3 situ. 1 tambah 2 jadi 3. Okay, lepas tu boleh kira. Tiga 30 tambah 15, 45. B. B dan C ialah dua bucu daripada bucu-bucu segitiga itu. Okey. Dia dah bagi tahu dah, letak syarat dah, B dengan C confirm. Okey. B dengan C dah confirm dah. So lagi satu confirm dekat garis RS lah kan. Cuma kita tak tahu dia nak bentukkan segitiga dekat F ke ataupun G ke ataupun H. Kita tak tahu yang tu. So dekat PQ dia dah confirm dah 2. 2C2 lah. 2C2. Ada 2, nak pilih 2 tu juga. 2C2. 2C2. Ada 2 tu nak pilih 2. 2C2. Okay, lepas tu dekat RS nak pilih 1 je lah. Okay, ada 3 nak pilih 1. Darab. Itu je lah. Total ada 3 pilihan. Macam yang tadi lah. Segitiga dekat F1, G1, H1. 3 segitiga. Cara nak buat dia yang boleh dibentuk 3. Jumlah dia kena 3 jugalah kat bawah ni. 2 tambah 1 segitiga. Dapat 3. Okey, C. A ialah salah satu daripada bucu itu. Okey. A ialah salah satu daripada bucu itu. Try lah pula.
dalam bracket 1C1 darab 4C1 darab 3C1 tutup bracket tambah dengan 1C1 darab 3C2. 3C2. Okey. 4C1. Okey, betul? A ialah salah satu daripada bucu itu. So, A tu fix. Okey, boleh fix lah kat situ. So, tambah lagi mungkin B, C, D, E kan. Ada 4C1. 4C1. Okey, darab dengan RS 3C1. Okey, atau tu kita tambah. Okey, A 1C1. Lepas tu, tak ada lah. Kita pilih A je. Kat bawah ni mungkin kita ambil 2, 3C2. Okey. Betul. (12 tambah 3, 15). Okey. C dah. Nombor 8. Tujuh C4 darab 5C3. Okey. Sebuah jawatan kuasa 7 orang murid dipilih daripada 7 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Nak pilih sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada 7 orang murid. Okey, nak 7 orang. 7 orang tu ialah 4 orang murid dan 3 lelaki, 3 perempuan. 4 lelaki. Okey, 4 lelaki, 3 perempuan. So, 4 daripada 7. 7 C4, 3 perempuan daripada 5. 5 C3. Okey, 5 C3. So, dapatlah 7 C4 darab 5 C3, 350. Okey, B, bilangan cara dalam satu baris. Okey, bilangan cara boleh disusun ya. Ada macam ada P sikit. Boleh disusun ni ayat dia tu. Bilangan cara ahli jawatan kuasa itu boleh disusun dalam satu baris. Untuk sesi foto, jika ketiga-tiga orang murid perempuan duduk bersebelahan. Ni 7 orang. 23, 4, 5, 6, 7. 3 orang murid duduk bersebelahan. Okey, 3 tu, anggap dia satu grup lah. Anggap dia satu grup. So, dia boleh yang ni, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ibarat 5 orang, 5 grup dah lah. Yang ni dah satu grup. 1, 2, 3, 4, 5. Kedudukan dia tak tahu duduk mana. Okey. So, situ 5P5. Lepas tu yang satu grup perempuan tu, kita kena susun dia lah kan. Siapa duduk depan 3 orang tu. Okey, 3P3. Settle lah.
Guna P kat sini. Susun ya tak? Susun. Susun jadi 720. Okay. C senang lah C. Gabungan. Okey, nombor 9. 5 orang ahli. Nak pilih daripada 6 orang murid lelaki, 5 orang murid perempuan. So, hanya 2 orang murid lelaki sahaja dipilih. 2 orang murid lelaki sahaja. Kita ada 6 orang murid lelaki. 6. Nak pilih 2. 6 C2. Darab dengan 5 orang perempuan, kena pilih 4 lah kan. Tak ada pilihan. Kena 4 juga. Sebab 2 orang murid lelaki. Sekejap. Berapa ni? 5 orang. 3. 3. Total kena 5. Total kena 5 kat sini. 5 pelajar. Okey, so dapat 15 tambah 10. 25. Darab. Betul lah darab. C2. 15 darab 10, 1,5. Okey, B. Okey, B ni banyak sikit. Bilangan murid lelaki dipilih melebihi. Melebihi murid perempuan. Melebihi. So, kalau nak lebih, maksudnya kita nak sekarang ni kita nak 5 orang. Kalau nak 5 orang maksudnya lelaki perempuan kan 5 orang. So dia kena 3 dengan 2 lah. Lelaki 3, perempuan 2. Ataupun 4 dengan 1. Ataupun 5 dengan 0. Lelaki kena lebih daripada perempuan. Okey. So maksudnya untuk 3-2. Untuk 3-2. 3 lelaki daripada 6. 6 C3. 6 C3. Perempuan nak 2. Perempuan ada 5. 5 C2. Ni. Okey. Ni total kena 5 orang juga. Dia nak 5 orang. Okey. Total kena 5 orang kat situ. 3, 2, 5. Okey. Atau mungkin lelaki ambil 4 orang. So, tambah. Atau kena tambah. So, 6 C4 darab 5 C1. Seorang je lah. Okey. Tambah lagi dengan 6 C5. Perempuan tak ada. 5 C0.
Kalau 5 si kosong tu tak tulis. Tak tulis. 5 si kosong berapa? Satu. 1. Tak tulis tak apa. Tak tulis tak apa. Okey. So dapat 1008. Okey, B. Bilangan murid lelaki yang dipilih B dah lah. B dah siap. Okey. 10. Jejak. Salah ni. 10B 1008. Ni nombor 9. Sekejap ni nombor berapa ni? Nombor 9. Enam si 4. 5 si 1. 6 si 3. 5 si 2. Okey. Kena kira sikit. Jawapan dalam buku tu salah sikit. Dua ratus tambah 75. 6. 283. Okey, 10. Sebuah pasukan bola tampar terdiri pada 6 orang murid. 8 orang murid tingkatan 4. 5 orang murid tingkatan 5. Okey. Dia nak tepat 4 orang murid tingkatan 4. Dia nak betul-betul 4 orang tingkatan 4. Okay, pasukan kena 6 orang. 4 murid tingkatan 4. 8 orang murid tingkatan 4. Nak ambil 4 je. 8 si 4. Okey, jumlah dia kena 6. Kena ambil lagi 2. Ambil daripada murid tingkatan 5 ada 5. So 5 si 2 lah. 5 si 2. Daripada 5 orang murid tingkatan 5 nak ambil 2 lagi. Nak cukupkan 6. Okey. Tak ada atau-atau dah. Ni je. Sebab dia kata tepat. Okey, 2 markah sama dengan 700. Okey. B. Tidak lebih daripada 2 orang murid. Tingkatan 5. Macam mana nak buat? Tidak lebih daripada 2 orang murid. Tingkatan 5. Okay, tingkatan 4, tingkatan 5. 6 orang kan? Tidak lebih. Tidak lebih ni maksudnya 0, 1, 2 lah. Tidak lebih. Okey. 0, 1, 2. Tidak lebih. Kena cukupkan 6. So, tingkatan 4 tu boleh jadi 6 orang. Tapi bolehkah ada tingkatan 4 ada 8? Okey, boleh. Okey. Tingkatan 4 ada 8 orang. Boleh ambil 6 lah. Tingkatan 5 seorang. Jadi tingkatan 4 kena lagi 5. Tingkatan 5 2 orang. So tingkatan 4 perlukan lagi 4. Okay, tak ada lah kan? Okay, tak boleh 3. Tingkatan 5 tak boleh 3 sebab tidak lebih daripada 2 orang. So, okay, ambil yang pertama ni 6. Kan? Tingkatan 4 ada 8 orang. 8 pelajar tingkatan 4 nak ambil 6. Ni. Tu saja. Okey. Nak buat kosong, nak darab dengan 5 si kosong boleh tak? Nak tulis pun tak apa. Okay. Lepas tu yang ni
8C5 darab dengan 5C1. 5 orang murid kata 5 nak ambil seorang je. Okay, tambah lagi dengan 8C4 darab 5C2. Boleh? Okey, so dapat 1008. Yang ni yang 1008. Okey. Okey, C. 11. Jawatankuasa audit 7 orang pekerja. Ada 7 orang lelaki, 6 orang perempuan. Tiada syarat. Tiada syarat. Maksudnya total ada berapa? 7 tambah 6. 13. 13 pekerja nak ambil 7 orang. 13C7. 13C7. Bukan nak susun. C lah. Okay, B. Sekurang-kurangnya 6 orang pekerja lelaki. 6 orang pekerja lelaki. Sekurang-kurangnya. Maksudnya kalau 6 atau lebih lah kan. 6 atau lebih. Sekurang-kurangnya. Lelaki dengan perempuan. Lelaki kena 6 orang paling banyak. Paling sikit. Okey, 7 boleh. Dia ada berapa? Dia ada berapa orang? 7 lelaki. 6 atau 7 je lah. Okey. So 6 perempuan kena seorang. Kalau 7 lelaki, perempuan tak ada. Sebab dia nak 7 orang je. Okay. So ni 7C6 darab 6 perempuan. 6C1. Okay. Tambah dengan 7C7. Darab dengan 5C0. 6C0. 6C0. 43. 12. Siti mempunyai 6 tin cat warna berbeza. 6. Ada 6. Nak susun 3. Susun. Susun dalam satu baris. Kalau susun P lah. 6P3. 6P3. 120. 120. Okey. B. Siti menghasilkan suatu campuran warna dengan mencampurkan sekurang-kurangnya 4 cat warna berbeza. 4 cat. Cari bilangan campuran warna berlainan yang boleh dihasilkan. Dia ada 6. Dia ada 6 cat warna berbeza. Lepas tu, Siti menghasilkan suatu cat warna dengan mencampurkan sekurang-kurangnya 4. Dia boleh ambil 4 kan? So daripada 6 C4. Okey, atau dia boleh ambil 5. Atau tu tambahlah 6 C5. Atau dia boleh juga ambil 6 tin cat tu. 6 C6.
Dia tak cakap lah warna apa kat sini. Cuma dia kata tak perlu ke, tak ada darat-darat lah sebab dia ada satu benda je, tin je. Okey. So kat sini dapat 22. Okey. Lepas tu kita ada soalan 2 ke IV tadi kan. Saya pergi pada soalan A balik. Kenapa tadi tak ada idea? Sekejap, try buat balik. Nombor 013568. Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Katakanlah kat belakang boleh letak 0 dengan 5 kan. Okey, tapi dia efek dengan nombor depan lah. Nombor depan sekali. Sebab depan ni 0 tu tak boleh. 0 tu tak boleh. Okey, kalau katakanlah kita letak 5 kat sini. Sini 0 tu memang out dah. Dia boleh lagi. Dia ada lagi berapa? Ada lagi nombor 1368 je lah. Nak pilih. Oh, kenapa tu? Sekejap 4P. Tapi kat tengah boleh kosong. Kat tengah boleh kosong. Okey, sekejap. Kalau kosong kat belakang. Kalau kosong kat belakang, ini 1P1 dah. Yang kat belakang, yang depan ni kosong, 1, kosong tak boleh. 13568 lah. 13568. 13568. So 5P3. Ya. 3 digit je. Oh, okey. Digit. Sebab tu kot tadi pening. Saya fikir 4 digit. Okey, kalau saya letak kosong, kat depan tak boleh kosong dah. So, ada lagi 13568. 5P2. Okey, darat 1P1 lah. Okey, belakang ni pula. Kalau 5 kat belakang. Okey, belakang ni. Belakang sekejap. Kosong memang tak boleh kat depan. Kosong tak boleh kat depan. So kalau tinggal 1, 3, 6, 8. 4P. 4P1. 4P1 jugalah. Sepatutnya macam ni. 4P1, 4P1 juga. Sebab sini dia akan ambil kosong kan. 0, 1, 3, 6 ke. Kalau ambil 8 kat sini. 4P1 sebab dia masuk kosong. Okey. So, 5P2. 1P1. Betul dah. Betul lah. Yang ni yang saya nak buat tadi. Okey, ni kiranya idea Amira jugalah. Okey, thank you Mira. Okey. 5P2 darab dengan 1P1, 20. Sini 4 darab 4, 16. So, tambah 36 lah. So, tadi 36.
Cara yang ni lebih faham sikit. Sebab 0 dengan 5 kita letak terus. Okay, cara Khwarizmi pun betul je. Yang ada 4P1. Tapi ada satu lagi tu 3P1 tadi kan. Okey, betul juga yang ni. Cuma ada lagi satu, tambah lagi satu. 4P1, 3P1 darab 1 je. 1P1. 2P1, 1P1. Okey. Kalau Khwarizmi nak guna yang ni tadi pun boleh. Yang ni assume 0 dengan 5, yang ni stick. Still 5 je lah. Stay 1 kot. Stay 0 ke? Salah satu lah yang ni. Okay, tapi kalau yang ni lebih senang faham. Okey, lepas tu ada satu soalan lagi yang ke IB tadi. Kita try. Oh, yang ni. Yang ni tak apalah. Ini memang pening sikit. Ayat dia tu. 5. Okey. Setakat itu saja. Ada soalan? Okey. So, habis pilih atur dan gabungan. Next class, minggu depan macam biasa, Sabtu 3.30. Kita akan masuk bab baru lagi. Okey. Ada nak exam ke dalam masa bulan puasa ni? Ada Bulan puasa ada exam? awal tahun. Oh, bila? 8 Mac. 8 Mac. Lagi siapa lagi exam? 8 Mac. Okey. Tak apa, saya tengok balik. Mungkin tak masuk lagi bab baru, kita tengok untuk exam dulu. Okey, itu saja. Terima kasih, Assalamualaikum. cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey, sama-sama.